Tahun lepas, masa saya ajak ramai orang simpan emas, adalah seorang dua yang cemuhkan saya dan juga yang lekehkan. Dia cakap, tak payahlah simpan emas. Semua itu hanyalah mengkayakan ejen ataupun dealer emas sahaja. Nah tuan-puan, orang yang saya ajak simpan emas pada tahun lepas, yang mana masa tu harganya lebih kurang 380 sahaja, pada hari ini telah pun merasai keuntungan simpanan emas. Dan orang yang kritik dan cemuh saya itu, sampai sekarang 1 gram emas pun dia tak ada. Dan ketika orang lain merasai keuntungan, orang yang kritik saya itu tak pernah rasa pun ada emas dan juga tak dapat merasai keuntungan dengan simpanan emas. Sebab tu tuan-puan, saya cakap simpanan emas ni dia mudah saja. Pertama, tuan-puan simpan untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Dan yang kedua, tuan-puan simpan emas ini digunakan duit lebihan, bukan duit belanja harian. Kalaulah tuan-puan ada duit lebihan yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, inilah masanya untuk tuan-puan menabung emas. Sebab apa? Dengan public gold, walaupun harganya tinggi, tuan-puan masih lagi boleh menabung emas serendah RM100 dan tuan-puan boleh lagi top up emas segram demi segram sehinggalah tuan-puan keluarkan item emas-emas yang tuan-puan kehendaki seperti 5 dinar macam ni, ataupun 1 dinar macam ni, ataupun 1 gram seperti ini tuan-puan. Jadi tuan-puan mulakan simpanan emas pada hari ini. Sebab apa? Nanti harga emas tak mustahil untuk capai 500 per gram. Persoalannya ialah ketika harga emas naik 500 per gram, berapa gramkah emas tuan-puan yang ada? Itu persoalan utama. Jadi, isi beg biru pada hari ini, jangan bertangguh, mulakan simpanan emas. Ni, nak raya ni, tukar saja duit raya jadi emas-emas, logam-logam, aset bernilai seperti ini. Kita jumpa esok dalam video. Celik emas bersama Dr. Vai. Assalamualaikum.